Okey guys, kita sekarang berada dekat kebun durian. Lepas makan tadi semua, kita tak ada buat peralatan apa-apa. Tapi rasa macam depan tu ada parit. Keinginan tu tinggi, mesti ada ikan. Sebab macam dalam video tadi kita bagi tahu dalam tu ada ikan tilapia, ikan betuk, ikan haruan, ikan haruan, ikan toman tak silap lah, rasa ada lah. Toman ada. Sebab itu hari ada dia orang keringkan parit tu, dia orang sauk kan. Kita tengok banyak ikan dia orang dapat. Ni air dah penuh balik. Dia orang yang sekat tu, dia orang dah buka balik sekatan tu, air dah jalan balik. So, tak ada apa nak buat, kita ada tilapia, kita ada botol kosong. So kita buat bubu ikan. Umpan dia tak ada makanan nak letak, bahan-bahan basah. Kita letak biskut lutut guys. Yang ni kalau cair lambat dalam air. Dan dia akan apa? Terapung-apung kat air. Ikan akan makan roti ni. Ni kira roti ni. So kita letak guys. Jom kita pergi dekat. Jom kita bawa ni pergi kat depan. Jom. Ada tadi. Ni agak rambutan dia sedap tu. Itu hari dapat berapa tangkai jual ni. Dapatlah berapa tangkai jual. Tapi memang sedap rambutan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar kita nak pergi kat sungai depan tu. Banyak bahan makan kita boleh dapat kat sini. Buat kebun. Tengok ada tak? Jom. Kita tengok apa yang dapat. Bawa rumah kok. Daun dah penuh kan. Buang kat daun tu pula. Tu kat lapang. Aku nak ambil kayu buluh panjang tadi tu nak kaut ni rumput ni. Nak tarik? Kangkung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa pula. Kita kena lubang-lubangkan sikit. Bagi air masuk? Bagi air masuk. Aduh, kau ni. Gagal dah. Oh, ciduk sini air masuk. Sekejap gini, sekejap. Tu air masuk dah kau. Kau ni. Aduh. Tu air masuk dah. Lupa nak lubang-lubang kan. Tapi dah sampai tu. Aduh, terjemah. Maklumat tak tepat lah. Dia dah berat juga. Jangan ni, Mak. Apa di sana? Tak, tengok parking belakang buntut kereta aku tu. Sebab takut atas durian. Kak tu tak dah masuk, Kak? Jadi tenggelam kan? Okey guys, jadi guys nak tenggelam guys. Ni ke tenggelam tu. Air tak penuh macam tu. Tu, air nak penuh kan? Dia tak dalam kan cetek ni. Cetek je. Dia kena berlubangkan lah baru tenggelam kan. Dia mengendap kan. Lubang masuk air dalam tu. Tu dah masuk lah. Tenggelam lah. Tenggelam guys. Okay, kita biar sini. Harap-harap adalah ikan betuk ke masuk kan. Okay, kita letak sini. Tak ada penjendal juga. Ni ada. Pokok ni semua. Benda-benda alam ni semua boleh membantu kita guys. Alam semula jadi ni Pak. Nampak? Tu dia. Alam semula jadi. Okay. Jom. Kita pergi makan durian. Kamera dia disenjak ni. Kencing ni dia gongsil. Kencing lah kat situ. Macam nak aku. Anas. Betul. Baru nak ikut Anas. Kau di mana-mana tadi. Cantiknya. Mana kamera. Dia cantik. Pagi-pagi. Tak nak bangun, tak nak mandi, nak emak mandi. Cantiknya. Tu dia ni, tengok Kira ni. Tu. Dia dah cantik. Gelak tu. Dia kejap. Bup. Itu. Kena. Yang belah sana memang botak lah. Botak.
Elok tu. Pokok ni elok. Pokok yang ni tak elok. Kalau aku beli banyak busuk. Ni pokok ni eh? Ha. Oh, ni elok kan? Kat dalam ni elok. Oh. Dia kalau boleh makan pun mungkin separuh, 2-3 biji. Okay, kita nak buka durian ni guys. Kita nak tengok. Sebab batang dia dah lama tu, dah jatuh banyak hari. Berop tu. Ambil video ya. Jom pergi tengok. Jom pergi tengok. Ya. Tinggal lagi sekejap. Elok tu. Guys. Kat mana ya? Nah kan? Sedap, buah dia sedap. Pokok mula sedap. Pokok tu ingat 200 tahun. Serius tak bohong. Tak sampai 200 lah. Lebih kurang dalam 80 ke 90 tahun lah aku ingat. Mana yang jatuh tadi? Ni 2 biji jatuh double. Oh, tupai dah tebuk. Ni pun baru jatuh nampak ni. Tangkai dia nampak ni. 3 lah. 3 betul. Serentak perang lah. Kita kena gigit. Ni cantik ni. Tu cantik. Ni tak pecah. Kurang. Ni boleh jual lah ni. Bawa Ni tu. pun. Ni dikira yang busuk tu dah buat pecah dah. Ni pun kira ni babe. Ni pun orang beli babe. Oh, banyak jatuh Ini buah patah ni dah itu yang masa aku datang. Buah patah? Itu yang masa patah aku- yang sana kan. Masa dia datang. Oh, Masa masa kat. aku datang itu yang patah. Kau datang bila minggu lepas? 2 minggu sudah. Kan tu? Pakai cap barulah semak sikit. Encem sikit Abang Bob kan? Cik tu. Habislah baju. Aduh. Pokok durian. Tu. Ini yang Apa lah? apa? Yang jatuh, baru jatuh. Yang ini semalam ni jatuh. So timbang pun kita ada. Jangan takut. Lesen punya hidup Okay, kita pergi balik tu. Dekat kita punya durian tadi yang aku buka tadi tu. Ha? Oh, mau ke sana. Oh. Makan macam dah buka kecil tu. Tapi dah jatuh lama tu sebab dia punya tangkai dah. Tangkai dia dah buruk. Jamin. Tu. Galak. Semua tu tak lompat ke bebek ni. Tadi? Mana mak bawa? Tu. Ada mak buka tu. Apa yang dekat tadi? Mana tu mak letak buah tadi? Buah mak durian. Tak, durian belah mak kata asyik belah. Ni kita sini pun ada dukung dukung lansat pun kita ada tak. Kan dah belah lah. Ni pun Dah belah. sedap. Pokok ni semua jadi lah. Tak itu tu mana duduk? Ni api bawa tadi ni. Kopi tadi. Mak bawa kan letak sini.
Layan lah kan semua. Berbeda. Dia senang duduk kan. Okay guys, kita makan guys. Yang ni dekat tak apa, tak payah pakai mic tak apa. Ni, layan-layan sampai pagi ni. Kita lari sikit daripada kesibukan kota. Kita habiskan masa bersama family. Langkah-langkah ni. Kalau kalian lihat gambar yang ini, itu mencerminkan sedap. apa? Coba kalian bayangkan ya teman-teman. Karena Tadi kalau kalian mau sampai. tes imajinasi otak kalian, itu memakai gambar-gambar abstrak. Kejap lagi satu kereta lagi sampai ya. Mungkin itu adalah Adik saya. bilang mungkin itu adalah pesawat jet, ada yang bilang mungkin Ni itu aku, adalah bukannya jantung. si Freddy, dan masih banyak lain. Ada jantung pisang guys. Kalian kadang lagi lihat gambar apa itu? Ni dah bawa. Ya, Bikin. Ni. ya. Bukannya kayak mirip Freddy kan? Siapa ya? Kalau Ni Kim bawa. Bikin bawa. Oh, aku tak boleh kena ulam-ulaman macam ni. nonton Tempoyak ni kalau pedas lagi kick ni. Raut sedap ni. Oh, sedap ni. Bila itu boleh pakai dia ke? Boleh air. Air Air takut. Air kencing semua takut itu dia tu kan boleh hilang ini kan. adalah sebuah teka-teki Dua dia jatuh ke bawah kan tadi. sedangkan nanti Dia takut berhenti. dan ada ruangan kantor Tidur guys. tempat. Hang in there. Wow. Kalau berak. Betul lah. Berak. Wih, Air tangan tak Dah nak. tengah makan. Ni air tangan. Dahlia. Awak jangan masuk. No family photo allowed. Masa nggak Hah? boleh Tahan tengok tu ikan tu. Aduh malas. kita orang sampai tak berhenti R&R tu Timah cakap buat ikan sambal. ada blade Dia kalau apa ni masak semalam air ni sedap lah. Hmm. Kalau pakai bergetar. stay lagi untuk besok What happened my lagi friend? sedap. Itu ada banyak gambar. Lagi pasti dia lagi power. Cerita. Oke. Dia Pisang. bukan kasam lah. Aku mau pisang. Bisakah aku makan? Ya nggak bisa dimakan guys pisangnya. Aku suka pisang guys. Sini ada Sedap oh, ikan Mak Imah. dengan Sambal. Ulam-ulaman jangan lupa ya. Tak kisah walaupun timun. terus ada kara Pun juga di sini. nasi untuk masak. Kita ada ni ah, Nasi dah. ulam jantung pisang. Nanti Ni ada nasi temenin ni. aku ya, Ikan punya. jalan-jalan ya, Bu, Boleh ya. kerja lagi tengah hari. Ada Jake dengan Ulun nasi mak. Oh, nasi dah balik. Tak balik. Dia ayam-ayaman cuti guys. tapi dia tak balik. Dia Time. part time ajar tuition. Dan abis itu Oh. sepertinya dia adalah engineer. Dan yang terakhir Tak apalah. a Barway. Man jadi kita kutip badu keluar tu kan. Engineer juga Eh, Malah hujan. berapa kali nak cakap? sekali. Ada Dia nak banyak peringatkan